Tak, dia memang kena satu. Dia bawa chaos unboxing, faham tak? Apa ni? Tak sponsor. Disclaim lagi video ni kan. Apa ni? Aku rasa kau silap beli ni lah. Brother, Ayo. Boleh buka ni. So, Datsun item yang kedua. Okey. Tu boleh cabut Ni Mana? tak boleh cabut. Boleh buka. Boleh buka. Boleh buka lah kes dia ni. jangan scroll dulu. Rami handsome hustle buat hal lagi. Hi guys, welcome to unboxing video lagi. Yeay. Okay, hari ni kita akan unboxing satu bukanlah satu, dua. Cepatlah, cakap je lah. Okay, beberapa. Beberapa. Adik saya memang excited sikit nak buka semua unboxing video ni. Semua parcel-parcel saya ni banyak guys. Hai. Boleh panggil Georgia. Boleh panggil ke kat orang tu boleh. Tadi tak macam ni tau. Okay, hari ni kita bersama adik saya macam biasa dari video-video vlog sebelum ni. Nama aku Georgia. Janganlah aku. Nama My name is Georgia. You all. Okay lah, ni adik saya macam biasa. Dela bukan. Tak nak. Georgia ke? Ya. Ni belum. Oh, nama dia Nadir. Okay dah. Kalau korang Ya, belum kau tengok video, kalau korang belum tengok lagi video adik saya jumpa Nadir Nasar, boleh tengok. Nanti saya akan letak pin dekat video atas ni. Okay. Okay guys. Nama aku kau kena settle. Nama aku Georgia. Okay. Kenapa aku macam Apa? jenazah? For the first, ni taklah unboxing sangat. Ini saya baru beli tadi. Toyota Alphard 2015. Saya beli dekat Al-Ikhlas, Bandar Baru Bangi. Dia tak ada dalam plastik ke apa. Memang beli memang macam ni tadi. Dia dah mahal lah. Saya tak bagi kotak. Iman beli ada kotak. Ya ke? Kakak tak dapat pun? Kotak apa? Kau ingat Iman beli dekat Arisan Ikhlas? Ikhlas. Mungkin dia yang ada tu kot. Tak ingat tak yang dia beli waktu unboxing kita apa? beli Limited edition, tapi limited edition lah. Bukanlah limited edition, tapi macam saja nak dapatkan Toyota Alphard. Tak dapat detail sangat lah nak tengok korang. Alphard 2025 2015. So kalau kereta dekat highway tu, ni lah dia. So ini item first Saya beli dengan harga RM49. Okay. So ni first item. Tapi kita kena disclaim dulu lah. Sabarlah. Oh, kita buka lah. Okay, buka lah. Buka je. Buka. Kita buka yang paling besar last lah. Ni paling besar saya rasa. Tak besar pun tu lagi besar. Ya ke? Ni lagi besar. So ni besar, kita letak tepi dulu. Oh, benda-benda dia kecil. Satu dia tak buka Dah tahu dah ni apa. Ada nama. Orange. Tunjuk dulu. Oh, okay. Kena tunjuk ke? Buat apa nak Tak boleh lah. Alamat. Kita boleh tunjuk. Ni di atas ni. Tutup dah alamat tu. Ada tulis Rami L28. Ni tak ada. Bukan, dia lock lah. Ni Tak ada pun tulis. Ha? Tak ada. So okay, sabar. Sebelum tu semua yang saya beli ni daripada reseller daripada TikTok. Memang diecast segala diecast. Kalau korang tahu semua diecast Hot Wheels. Bekas ni je RM2. Oh yo. Dia ada tulis apa ni? Mana ada apa? Itu pun container je. Tapi sebelum tu semua ni diecast daripada TikTok. Reseller TikTok diecast memang jual Hot Wheels. Kenapa? Okey lah dia cakap ni. Habiskan dulu cakap dia dah cakap tu lah. Okay, diecast Hot Wheels. Bising lah. Kenapa kau buat? Dah, dia memang kena satu. Dia bawa chaos unboxing. Apa ni? Tak sponsor. Okay. By the way, sebenarnya saya tak disclaim lagi video ni kan. Apa ni? Video ni all about unboxing Hot Wheels sebenarnya. Saya tak sempat cakap tadi. Kenapa korang ni? Cakaplah tu siapa?
Okey. Nanti buka. Dah. Aku rasa kau silap beli ni. Ya. Susu. Ayo, beli susu. Nak beli. Kepusan bayi. Cuba bau. Busuk lah. Tak payah bau lah. Weh, dia daripada Dan. Tahu dari kau. Dania. Dan. Ya Rafi, buka dia balik lagi. Kena ada kata lah weh. Weh, kau tengok ni anak dia punya. Anak dia punya kerja sekolah. Biasa kena sedurkan sikit lah cahaya ni lah. Tapi bagus lah, 29/30. Macam mana ni weh? Aku lupa macam nak pakai lampu aku ni. Okay, sorry guys. Tadi ada masalah teknikal. Lampu-lampu berkelip-kelip. Sorry lah, ni setup terlalu murah-murah sikit. Anak dia bijak weh. Dapat Mana? 29/30. Weh, comel-comelnya kita punya Tengok tempat kita sehelai beli ni. baju segulung permaidani. Permaidani tu apa weh? Permainan itu kapet. Betul. Okey. Tapi- Kaki cendawan. Tunjuklah weh. Nampak ke weh? Betul lah anak dia punya lah. Dibalut dengan rapi. Ni sini sikitnya. Kau tak masuk betul-betul. Dalam ni. Aku tak unboxing apa-apa pun. Item yang pertama. Wah. Ini Datsun lah. Datsun Sunny Coke. Kenapa dia balut ni weh? Dia nak jaga kot, protect. Boleh buka ni. So Datsun item yang kedua. Okay. Tu boleh cabut Ni Mana? tak boleh cabut. Boleh buka. Boleh buka lah kes dia ni. Ni lah casing kau kata tu kat dalam ni. Oh, tak dapat casing inilah saya rasa yang ni Lagi reseller yang wow. Nah. Wow. With the kimi. Anjay. Oh, mahal kot beli ni. Tak. Kena lepas tu dia bagi ni. Sebab tu Guys. lah orang balut Dia bagi ni sebagai mate. Weh, Mesti anak dia punya. Kau tak susu. ni okey, ni kita unbox last kan. Last kita unpack. Nak gunting. Usah bayi ni bagi. Nak gunting. Ha? Jangan tunjuk dekat. Okey, jap. Okey. Ni kita baik tu. Menarik juga video kali ni guys. Benda itu dah menarik. Ya, aku dapat idea, aku suka. Oh, cantik tu. Lamborghini Veneno ke? Ni, Betul. Porsche. Sabarlah dululah satu. Wih, dia Lamborghini Veneno. Dia shortcut punya. Ikut asal. Aduh, ada kimik-kimik lah. Walaupun dia tak dalam bekas. Mungkin sebab dia balut ni kot. Terlalu kuat kot. Porsche. So, Porsche 993. okey, sebelum tu kita okey. Jap apa. Ni kalau item ni Porsche 993 GT2. Warna orange juga. Kalau korang nak tahu, saya sebenarnya beli ni semua warna orange sebenarnya. Hot Wheels warna orange. Apa jadi one day dia decide untuk bangun tidur dan tak suka orange. Lepas tu kereta dia semua warna. So ada berapa item dah ni? Satu Dia ni jual item dah first. balik. Item first. Item second ni mana dah? Ni ke? Oh, Datsun. Okay, Datsun yang kedua. Yang ketiga ni lah. Shortcut ni. Lamborghini Veneno. Ini item ke berapa? 1, 2, 3, 4. Ni apa nama kereta ni? Mazda RX-3. Cantik tu ni. Kad dia cantik tu. Tapi dia kemik sikit guys. Kemik sikit lah. Sorry lah, lighting tak membantu sangat. Tak apalah, biasalah. Unboxing biasa-biasa. So dah berapa item dah kita buka ni guys? Korang? Dah baru satu je kotak tu. Oh, satu kotak? Dua kotak Kita ada berapa kotak tadi? Kita kira duk. Kira 5 kotak guys. 5 kotak dah keluar berapa kereta? Ni tak kotak. So 5 kotak. Kita baru buka 2 kotak. So ada 4 kereta. Okay, ni item. Okay, kau buka yang ni. So ni yang saya tak sabar ni sebenarnya. Boboiboy Pack Techno Breaker. Boboiboy Monster Galaxy Card.
Dia datang dengan belum. Seingat saya tak ingat dah. Tapi tak apa. Satu je ke weh? Sama je. Ha? Mana ada sama lain lah. Warna orange. Satu kereta je ke? Ni cantik. Gordon Murray Oh, ini aku ingat. Yang ni ni saya beli dekat TikTok Shop. Nak gunting? Saya beli kat TikTok Shop. Yang ni cantik. Gordon Murray Automotive T50 second. Ini cantik. Wow, warna orange. So ini item ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah unbox dah 5 kereta guys. Ni yang tak unbox tu. Ni last item Ni the biggest Mana one. di biggest one? Di biggest one tak apa. Berapa amat banyak sih lah. Wah. Aku dah kata. Ada ni. Shredder. Okey lah dia punya Shredder packaging. paper. Kan? Ni kita apa weh? Mana ada je yang buruk tadi. Ya ke? Ni ada sikit. Tapi ni crack dulu Tapi ni. Padahal aku tu- minat portion ni tu. Itu ada Cabut je lah. kawanan dia orang. Tak nak lah. Sebab tu lah kau kena pack dalam box. So Sebab box dah dia kain. secure lah. Yes! Yang ni aku menantikan. Guys! Wah. Nissan GT-R R35. Saya beli nampak ada Arami 37. Saya lock RM37 kan dia guys. Cantik. It was at this moment he knew. He fucked up. Please. Crazy kau beli. Weh, dia beli kat Indonesia. Kau tengok RM29. RM29,900. Dia beli kat Indonesia. Dia beli Dah kat kemik terus ke jatuh ni? Tak lah. Ni Ya ke? dah tadi lah. So ini kereta yang kedua daripada pack tadi. Lamborghini Veneno juga. Sama. Ya sama yang ni. Yang ni Lamborghini Veneno. Yang ni shortcut punya warna silver. Yang ni Lamborghini Veneno yang version warna orange. Yang ni silver. Yang ni orange. Cantik. Tapi dia beli kat Indonesia. Tapi dekat sini dia buatan Penang. Hot Wheels Malaysia pun. Oh, Malaysia. Oh, ni tak boleh guna dah. Sebab dah ni. Dah pecah lah. Buang Sebab apa? tutup dia boleh guna. Tapi yang ni cantik guys. Sebab tutup benda. Ni sebenarnya kereta yang first saya beli Ya. sebenarnya. Dua ni. Sebelum Ini dari Indonesia. Dari Super Indonesia comfort ni. kan. Ni tengok harga belakang dia. berapa? RM29. Rupiah. RM29,000 kalau korang perasan. RM29,000. Ni sama lah. Warna je lain. Mana je dia? Style kereta dia. Murah je weh, harga dekat Malaysia RM6 je. RM6 je. Tak convert. Ada convert harga sebiji kereta. Aku beli berapa dia? Mana? RM27. Tu 27 je ke 27,000? RM29,900. RM6 je yang ni Mana 29? Oh, RM6 je. RM6 je weh. Tapi So kena pergi ni ke? pergi Indon beli. Ni Kat sebab Korea pun murah aku tengok. ni ya. Aku convertkan harga Malaysia. Tapi ni paling Tapi ni kau tu. patutkan home ke lagi bala beli? Home. Home kan? Hometown. Home country. Ni Sebab beg kan apa? Sebab abang kata kan Hot Wheels Malaysia punya production. Rosak-rosak tu. Macam nak jual balik ni. Tak boleh boleh jual lah. Boleh lah. Ha? Tapi harga murah. Ya ke? Harga lelong. Absolute. Tapi dalam masih cantik tau. Cuma luar je kat. Tapi ni paling cantik lah guys. Alphard ni. Mana tak cantik, harga mahal dek. Paling mahal ke? Ya tu. Paling mahal. Lagi satu box. The biggest one.
ada dah handle dia. Ada Ni lah. bau plastik. Tunjukkan kamera lah Oh, kau. tunjuk kamera. Nampak ke guys? Ni yang saya nantikan. Ini tengah ini tengah hot sale tu sekarang. Weh, ada hard case tu. You do casing dia bagi. Serius ah, Syami Sazli. Dia ni tak ada case. R35 7E. Let's go. Mana? Ya doh. Buruk tu. Buruk. Aku makan dia kecap. Ini aku nak GTR 7E yang Weh, korang. dia bagi. Dapat berita. Alah. Kau dia dua. Dia cerita kat apa? Apa? Mana tu? Mana Migo? BMW Wagon. Wagon. Oh, ini mana ni? Wagon. Kau ayah suka gitu. Bagi ayah lah. Bagi ayah lah. Bagi ayah ke? Tapi Toyota Supra Ni lah GR banyak Supra orange guys. Ini Fast and Furious duk. Ni kain lama tak payah sengit. Mana ada? Taklah. Tu tayar tak sengit lah. Sengit lah tengoknya. Dia tu bukan Hot Wheels. Ini doh. Buruk tu apa orang cari. Bukanlah sebab dia 7E. Dia macam limited edition. So So macam susah dapat. tak apa tak faham. Weh, let's go. Let's go. Dah ni juga weh semuanya. Berapa total ceperam macam bang? Selok baik. Tengah bawah. Tengah. Ini panas ni. Ini dah tinggal. Oh, belum lah. Main telefon saya nak kena expose. Kita kena letak dinding pula guys. Mami dia. Kita tunjuk lah dinding kita. Lama dah video ni shoot. By the way, saya shoot 4K ni guys. Tak tahulah korang tengok nanti kita lihat kan. Okey, kira oren ni. Kira. Cuba kira oren ni. Ni baru impas bayi. Banyak ni boleh. Rim saja. Orange saja. Berapa ni? 3, 2, 4, 6, 7. 7. Mana ada kau ni? 7 orange. Hello. Jorin 4 biasa. Biasa. 11 kereta ke aku beli? Lepas tu harga berapa? Tak tahulah. Mungkin saya habis dalam 200.5 guys. Ya ke? Yang ni termasuk setengah. Belum. 300 kot. 300 ke. Entahlah tak kira tu guys. Okey, ni last. Okey, dia datang dengan siapa ni? Sabar. Ha? Kau ni kita kena tengok kad-kad yang terdapat dalam pack ini. Dia selalu bagi je lah terus. Dah bagi tahu lah. Dia bagi tahu ke? Mungkin ada mystery card kot. Itu special card. Special card ni lah. Tengok. Kan? Memang dia Nak tengok ni kat apa ni? RM5 tu satu. Murah je. Beli aiskrim tu. Dekat di kelas ada. Cara bermain Galaxy Card. Kau scan lah tadi. Tak. Kalau bermain jadi apa? Sorry, terkentut. Kena buka gambar ni. Buka lah. Busuk dah habis kentut. Weh, nak toolbox tu nak makan apa? Ini kamera ni. Tunjuk kamera lah ni. Okey, ini kamera. Aku kan dah pindah. Oi. Asal dapat kat Bombol? Dia kata bagi raut tau. Ni ke raut dia? Raut tu apa? Raut tu macam free gift. Ada Tengok macam Oh. Wait, what's this man? Dadu. Oh, dadu. Kena Itu ke cara bermain dia? Mana aku tahu. Oh, yelah. Kena scan. Kau tahu cara bermain. Weh, ni kat paling dia kena letak belakang. Oh, Macam tu. Yes. Okay. Okey, tunjuk kamera. Okey, macam tu. Okey. Okay. Yang pertama. Ada plastik tu. Oh, yo! Tak layan lah. Ada Boboiboy lah. Halin tak? Ada lah. Ada berapa Ini ni tak. hour? Ini tak Ada special. 140. Oh, macam ni kan? Dia jam lawan. Okay. Kat yang kedua. Tunjuk kat kamera. Tunjuk lah ni, sabar. Sekejap. Okay, yang kedua. Wow! Apa ni? Jangan ingat. Ini tak Mami misteri. balut. Ada lah dia kasi. Kat sokongan je weh, kat support je weh sana. Okay, Dah tulis 1, lah. wow, Octobot. Bukanlah. Bukanlah. Coco melon.
Bukan. Cocon bot. Cocon bot. Apa ni? Tak pernah tahu pun. Tombak. Okay. Kad yang ke berapa? 4. Kad yang keempat. Wow, Yaya. Alah, Yaya punya dah kuat. Dah berapa? Kad Tak lah, tak misteri lah. Apa ni? Inkasa. Matu. Mekamatu. Ni Meka Batu. Ya, duk. Mekamatu tu guys. Tapi dia lawan enemy. Kad yang terakhir. Ni akak yang kau spoil dia. Ni Cantiknya. Special card ni. Ni special card. Hulu tu dah. Bukan misteri gentar. lah. Dia dah tulis lah kat tepi ni. Gentah. Gentar. Gempa campur halilintar. Oh ni yang Cantik bro. siap. Oh, ya ke? Yang kereta. Kad dia cakap kad ni boleh diguna sekiranya pernah guna kad boy gempa dan halilintar. So dia boleh gabung fusion. Dia banyak osong ke weh? So dia kata ATK Tapi tambah cantik tu. 160. Ya dia sentuhnya. Ya. Setiap kali kalah dalam osong. Kosong je. Jika Dek ni. Dek. dan letakkan di tangan. Dek, Tapi dek, kan, dek. tapi kan kalau tengok Comel lihat dia. Dia dah aku cakap siapa? Kau dah sikit. Tadi dia cakap dia pakai murus dah tau. Ni ke weh kosong. Tapi serius Tapi cantik Comel lah. ni lah. Tu nampak Tapi dekat ni kamera serius weh. Comel gila. Follow dia. Tak, kau tengok. Ini saya. Weh dapat kat bawah weh. Tak gambar pergi iman weh. Kat bawah Buat weh. apa? Ini dah besar. Ya ke? Yang ni dia nak yang tu. Yelah, di depan belakang ke? Dia hollow. Faham tak hollow tu apa? Tak. Dia macam ada faham Lain je dengan sini. Aku campak lah aku. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad boy gempa dan halilintar. ATK plus Dia macam ni tau. Bila kau baca masa kau baca dia, jika benar kosong. Tadi ini apa dia buat ni? HP negatif 60 pada kad lawan. Serangan pertama Menarik kad ni lawan aku boleh edit naik video ni. terkena pada Cakap tak payah buat skrip pun. Yang dah jumpa dah macam ni. Ni ke? Ni kosong. Oh, ni ke dek? Bukan, ni Bukan, aku tak Dek. tahu function ni. Yang ni kena cover pas. Deck. Bukan dek. Mana kau baca? Deck. Tengok bahasa Melayu kau tak dibaca ke? Dia tulis D-E-K, dek kan? Deck Deck. Dek, kau sebut dek. Kau ni sebut dek. Dek. Okay, yang ni. Kalau ni E-F-E-K, E-Fake. Kau kena balik attack kau. Cantik lah guys. First time saya buka kat bawah boy tau. Serangan imu. Kita buat video unboxing, video kelakar. Kira jom kita sangkut kat dinding kan. Jom let's go. Tapi it's quite pricey. You need to pay for RM5.50. Dapat 5 kad tau. Satu kat sini. Barulah Dia nak ke istimewa. Mami Balut ni siapa? Tak kenal. Taklah sebenarnya kalau kau nak kau minta belakang ni dah dapat kat apa. Oh, dia dah bagi tahu. Dia tak macam Pokemon. Pokemon tak tahu. Memang dekat. Adalah. Ni yang aku duk tengok dia datang dengan. Ting 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 ting. Tak pernah tengok ke? Kau ni orang gua. Dah ni story. Dah lama lah yang tu. Okay guys, dah. Jom kita sangkut dekat dinding saya. Jom kita tengok video lepas ni. Let's go. Yang ketiga. Yang ni kad besar sikit lah, lama. Dia ada 3 kad besar. Patutnya macam mana Macam ni ke guys? Patut jadi kreatif macam Iman. Kreatif macam Iman. Kau tengok Iman, dia susun kad besar ni sebelah-sebelah. Selit tepi ni lah. Kita selit tepi ni. Okay ke? Rasa kau susun rapat-rapat ni. So inilah hasilnya. So ada selebihnya dekat sini. So nanti saya akan letak lagi guys. Okay. Itulah semua Hot Wheels. Thank you guys for watching.
Thank you for the watching unboxing video. Unboxing video kali ni. Sekedung Pak Dundu. Dundu Pak Dunding. Thank you for watching. Yang belum subscribe kasi subscribe guys. Tekan notification bell, tekan button like sekali guys. Bye bye.